Aku tanya kau. Kau benda ni kau nak buat apa? Benda ni kat atas meja aku. Ica rindu ibu, Abah. Hai, lambat kau balik hari ni? Mana merayau ke? Allahu Akbar. La ilaha Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Opa, Abah tak nak buka puasa dengan Ica ke? Dia bukan tak nak buka puasa. Kenapa tak? Abang nak pergi buang air tu agaknya. Dah cepat makan. Okey. Makan elok-elok, ya? Okey. Opa pergi solat dulu. Jangan biar gitu. Tarik itu. Kan cantik tu. Letak belah sana. Ni. Buat kerja jangan masak. Senyum sikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Tak tahu ni tidak. Nanti. Macam ni. Buka gini. Awak perempuan kena belajar lah. Ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wati, ni dah dekat nak raya, Wati. Wati pergi tinggalkan abang dah 7 tahun, Wati. Dan selama 7 tahun abang raya sepi tanpa Wati. Opa, asyik makan lauk sama je. Ica nak ayam goreng. Makan je lah. Memilih pula. Nak gitu nak tu. Opa, dulu Ibu Ica cantik tak, Opa? Ica selalu tengok cermin. Ica cantik tak? Cantik. Macam tu lah. Ibu Ica cantik sangat. Putih. Ica tak lalat kat sini. Dia tak lalat kat sini. Tapi kenapa Abah tak suka Ica? Siapa cakap Abah tak suka Ica? Abah suka. Dia sayang Ica.
Allahu Akbar. Dah lah, Cah. Kita tak usah cakap pasar tu. Kita pergi bazar Ramadan. Yeay. Kita beli kuih. Kita beli lauk. Kita beli apa yang Nica nak makan. Okey. Okey? Okey. Kau buat apa tu? Kau buat apa tu? Melukis, Abah. Aku tanya kau! Kau benda ni kau nak buat apa? Benda ni kat atas meja aku! Ica rindu ibu, Abah. Kau ni? Ha? Pula tengok itu pun salah. Semua tak kena pada kau. Kau je yang betul. Ini hidup dia memang menyusahkan aku lah, kau ni. Kau jaga sikit mulut kau tu ya. Bukan dia menyusahkan kau. Kau yang menyusahkan dia. Mak, Apa lagi? dia sebabkan dia lah. Wati meninggal, Mak. Astagfirullahaladzim. Kau ada akal tak? Ada otak tak? Kau boleh fikir tak? Dah sampai masanya. Ini kau meninggal. Kau tahu tak? Yang kau makan uban, yang air setiap malam dekat bilik kau, dekat katil kau dia letak. Dia yang letak. Dia sayang kau sebab kau bapak dia. Kau tahu tak? Aku ni dah tua. Aku dah tua. Aku dah tak larat lagi. Tahu tak? Aku dah tak larat lagi. Esok kalau aku mati, dia yang jaga kau. Tapi bini kau tu ada penyakit kanser, tahu tak? Kanser? Ya. Kenapa Mak tak beritahu? Dia pun tak cakap. Sebab kau tu pentingkan diri sendiri. Kau pentingkan diri sendiri. Dia dah ada lama. Dia nakkan ada zuriat dia tinggalkan dekat kau dalam dunia ni. Kenapa dari dulu saya tak tahu ni semua ni? Kenapa dari dulu saya tak tahu semua ni, Mak? Sebab dia sayangkan kau. Dia sayangkan anak dalam kandungan dia. Allahu Akbar. Abang minta maaf, Syah. Abang minta maaf. Saya tak tahu, Mak. Saya memang tak tahu. Ica maafkan Abah. Ica maafkan Abah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Nasihat. Tuan.
Wati. Abang minta ampun dengan Wati. Sebab selama ni abang salah sangka. Abang ingatkan Ica punca segala-galanya, Wati. Tapi abang salah. Abang minta ampun dengan Wati. Dan abang janji lepas ni abang akan bagi sepenuh kasih sayang abang pada Ica. Seperti mana abang curahkan kasih sayang abang pada Wati. Abang akan bagi sepenuh batin abang pada Ica lepas ni, Wati.